Rumah ni owner nak jual bawah harga pasaran 50,000. Murah sangat geng. Nak tengok? Jom. Ni dia geng, rumah ada story and lot. Dah renovated. Ada awning depan ni. Kau tengok cantik tak? Dengan ni laman dia ni boleh masuk dalam 3 biji kereta. Dan di belakang ni dah reno, tutup awning sampai ke belakang. Jadi hampa nak buat apa kat sini pun boleh. Nak buat tempat lepak, nak buat tempat santai, tempat nak berkebun pun boleh. Sebab apa? Awning ni dah full dah. Hampa jimat duit banyak hampa beli rumah ni. Dan rumah ni juga ada auto gate. Auto gate ni owner dah buat semua dah untuk hampa. Jadi hampa masuk bawa barang-barang hampa je. Jom kita tengok dalam. Ini bahagian ruang tamu dia. Ruang tamu dia memang besar. Hampa tengok. Dah buat dah. Dengan plaster ceiling. Rumah ni berkeluasan 1890 square feet. Ada 4 bilik, 3 toilet. Tengok design rumah lama ni yang best dia macam ni lah. Dia luas, memang luas. Untuk yang keluarga besar memang sesuai untuk hampa. Ni bawah ni hampa ada bajet sikit, hampa boleh tutup buat store kat bawah ni. Dan di sini bilik bawah ni. Okey, bilik bawah ni boleh masuk double bed. Toilet tak ada dalam bilik ni, tapi toilet ada kat sebelah ni, dekat dengan kitchen. Ni kitchen area dia. Kitchen area dia memang basic lagi lah. Hampa kena buat sikit. Hampa kena buat lah kitchen cabinet L shape kat sini. Okay. Ini toilet dia. Toilet dia hampa tengok. Dah cantik lah. Memang pemasuk dia. Buat sikit-sikit lah. Ni bahagian belakang ni. Ini kalau hampa nak extend, nak tarik sampai habis. Besar toilet ke, besar kitchen ke, memang nice. Dan kita tengok di bahagian atas pula. Di ruang atas ni geng, mini living hall kedua. Dekat sini. Standard rumah-rumah yang 2 tingkat mesti ada mini living hall kat sini. Dan di sini belah kanan ni master bedroom dia. Master bedroom dia. Tu dia. Besar. Tak tahu nak habaq macam mana besar. 2 biji katil ni, queen bed pun boleh muat ni. Ini apa nak kata apa? Nak dekor ni memang cantik lah. Okey, dia tak ada balcony tapi view dia menghadap jalan. Okey. Dan ini toilet master bedroom dia pun hampa tengok. Luas gila kot. Tak payah nak cakap luas macam mana. Jom kita tengok bilik yang kedua dan ketiga. Ini bilik kedua di atas. Bilik kedua di atas ni boleh masuk lagi. Sesuai untuk queen bed pun boleh muat lagi. Buat bilik anak-anak apa pun sesuai. Ini toilet. Okey. Dia sharing toilet dengan bilik ketiga. Jom kita tengok. Bilik ketiga di atas ni pun just nice. Boleh masuk double decker. Buat bilik anak-anak apa memang sesuai sangat. Ini toilet yang kita sharing tadi dengan bilik sebelah. Okey. Rumah ni sesuai untuk siapa geng? Rumah ni sesuai untuk siapa-siapa yang mencari rumah berdekatan dengan juru, jawi, yang kerja belah-belah sini, yang ada belah kilang sini, yang ada family. Anak mungkin 4 orang, sesuai lah untuk rumah ni. Sebab rumah ni harga nak jual. Bawah 500 je geng. Value dia memang tinggi. Dan owner nak jual bawah pada 50,000 market value. Siapa-siapa yang minat, jangan lupa kontak Abang Sado. Roda sampai jadi.